Perfume ni antara paling kuat repeat sebab setiap orang ada bau signature mereka sendiri. Pernah tak rasa macam tak selesa bila lupa pakai perfume? Macam tak lengkap? Macam keyakinan tu hilang sikit? Itulah sebab kenapa perfume ni senang dapat repeat order. Bila orang dah suka satu bau, dia akan cari balik bila dah habis. Sebab itu bukan sekadar bau, itu dah jadi identiti diri dia. Saya ada satu pelanggan lelaki, nama dia Amir. Setiap 2 bulan mesti mesej saya, "Bro, stok aku dah nak habis. Simpan satu yang biasa tu." Saya tanya, "Tak nak try bau lain ke?" Dia jawab, "Tak, aku dah selesa dengan yang ni. Bila orang bau, terus tahu aku dah sampai." Ada juga pelanggan wanita, setiap kali beli, mesti beli 2 botol. Satu letak rumah, satu letak dalam handbag. Saya tanya, "Kenapa beli 2?" Dia kata, "Sebab kalau tertinggal satu, saya rasa tak confident nak keluar rumah." Itu yang saya sedar. Pelanggan perfume bukan beli sebab nak cuba-cuba, tapi sebab mereka tak nak kehilangan rasa yang mereka dah terbiasa. Produk lain susah nak dapat repeat. Orang beli baju, pakai sebulan dah tukar fashion. Beli makanan, makan sekali dah muak. Tapi perfume, bila dah suka satu bau, dia akan ulang beli berbulan, bertahun. Kadang-kadang dari pelanggan biasa boleh jadi kawan. Saya ada pelanggan yang dah 3 tahun tak pernah miss beli perfume dari saya. Setiap kali habis terus WhatsApp, "Bro, botol biasa aku dah tinggal sikit, hantarlah 2. Nak tahu kenapa? Sebab perfume bukan sekadar produk habis pakai, tapi keperluan harian. Bila dah jadi keperluan, repeat order datang sendiri. Kalau nak bina bisnes yang stabil, cari produk yang orang akan beli lagi dan lagi. Perfume ni antara paling kuat repeat sebab setiap orang ada bau signature mereka sendiri. Kalau anda nak belajar cara simpan pelanggan supaya terus repeat, saya dah tulis semuanya dalam e-book 100 idea power menjual perfume. Harga asal e-book ni 79, tapi saya nak jual hanya 29 saja sekarang. Dan kalau yang berminat nak dapatkan dalam bentuk buku macam ni, harga hanya 49. Okey? Jika berminat, hubungi saya.